Amaran kepada penyimpan emas Public Gold, jangan beli small bar item seperti 0.5 gram, 1 gram, suku dinar, setengah dinar dan 5 gram jika tuan-puan nak cepat untung dalam simpanan dan pelaburan emas. Item-item small bar seperti ini, kos pembuatannya lebih tinggi. Jadi, ada cara yang lebih baik dan lebih murah untuk tuan-puan dapatkan dengan harga yang lebih rendah, iaitu tuan-puan beli melalui kaedah akaun emas CAP Public Gold. Bila sudah cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan fizikal emas tersebut. Contohnya, tuan-puan nak keluarkan 1 gram ini, tuan-puan hanya perlu top up 1 gram dan kemudian boleh withdrawkan emas seperti ini. Ataupun tuan-puan nak keluarkan 5 gram, kumpul sahaja sampai 5 gram dalam akaun, kemudian boleh withdraw emas seperti ini. Tuan-puan tak perlu berpanas hujan berembun semata untuk keluarkan emas, hanya perlu tunggu di dalam rumah saja dan Public Gold akan post ke rumah dengan pos berinsurans. Bagi berat emas yang lebih daripada 5 dinar ataupun 21.25 gram, tuan-puan hanya perlu set appointment dan collect emas di branch Public Gold berdekatan. Jadi, itu cara yang lebih mudah untuk tuan-puan dapatkan small bar item seperti ini. Bagi tuan-puan yang berminat untuk adakan simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk di pin video saya ataupun tuan-puan boleh klik link di profil untuk saya bantu sebaiknya.